Putera ini dilahirkan pada tanggal 29 Mac 2013 di Hospital Serdang, Selangor Darul Ehsan. Beliau merupakan anak kepada pasangan Encik Azrul Nizam bin Syahrih dan Puan Nur Syahidah binti Abdul Razak. Hobi beliau pada masa lapang ialah membaca buku dan menonton televisyen. Beliau bercita-cita tinggi untuk menjadi seorang peguam yang berjaya dan tersohor di serata dunia. Antara jawatan yang disandang oleh beliau di sekolah adalah Penolong Ketua Pengawas, Bendahari Kelab Doktor Muda dan AJK Sukan Badminton. Pencapaian yang dicapai oleh beliau juga amat memberangsangkan. Antaranya, beliau mendapat tempat pertama program Kembara Pemakanan Sihat peringkat daerah Gombak, penyertaan Karnival Madani TKRS peringkat daerah Gombak dan penyertaan Tilawah Al-Quran Festival Kesenian Islam daerah Gombak. Antara anugerah yang pernah disandang oleh beliau sepanjang 6 tahun persekolahan adalah Anugerah Tokoh Kanak-Kanak Lelaki Tahap 1 bagi tahun 2022, Anugerah Tokoh Kanak-Kanak Lelaki Tahap 2 bagi tahun 2025, Anugerah Ikon Murid Sekolah Tahun 5, Anugerah Terbaik dalam Aliran Tahun 1 dan Anugerah Akademik Terbaik Tahun 2. Anugerah Terbaik dalam Aliran Tahun 3 tempat pertama. Anugerah Terbaik dalam Aliran Tahun 4 tempat kedua. Anugerah Terbaik dalam Aliran Tahun 5 tempat pertama. 9A dalam UPKK dan juga Mumtaz dalam PSRA. Di atas pencapaian yang membanggakan ini, maka Sekolah Kebangsaan Taman Tun Teja mengisytiharkan bahawa Anugerah Tokoh Murid bagi tahun 2025 ini dianugerahkan kepada adik Muhammad Adam Rayyan bin Azrul Nizam dari kelas 6 Kelantan. Syabas dan tahniah diucapkan.